Kalau inilah kali pertama awak mencuba options, awak mungkin pernah terdengar bahawa options adalah sangat berisiko. Dan ia memang betul. Bagi mereka yang tak belajar baik-baik, options adalah antara salah satu instrumen kewangan yang paling kompleks. Tetapi ia juga adalah instrumen yang paling berkuasa. Tak kiralah apa yang awak mahu buat dalam dunia kewangan, options boleh. Tapi ramai yang salah gunakan options kerana mereka mengejar duit cepat. Macam berjudi. Manakala para profesional menggunakan options untuk menjana pendapatan, untuk mengurangkan risiko atau sebagai insurans. So dalam video ini, saya akan mendedahkan 3 strategi options popular yang digunakan dalam dunia sebenar. Apakah strategi yang orang guna? Kenapa mereka guna? Dan apa benda yang beginners kena faham sebelum mula? Selepas ini, saya janji awak tak akan tengok options sebagai alat perjudian lagi. Welcome to Sembang Finance. Terima kasih kepada Mumu kerana sudi menaja video informasi ini. Mumu ialah broker options US berlesen yang pertama di Malaysia. Apa yang saya suka adalah awak boleh melihat harga options real time tanpa kelewatan 15 minutes seperti di platform lain, supaya awak boleh melaksanakan transaksi awak dengan lebih tepat. Selain itu, Mumu menawarkan welcome bonus sehingga RM2,100 dan jika awak menggunakan kod saya semasa membuat deposit, Mumu akan menawarkan ganjaran ekstra saham Apple bernilai RM100. Untuk menuntut ganjaran ini, klik pautan ini untuk daftar dan buka akaun. Sebelum awak buat deposit pertama, cari special deposit dalam ruang carian, kemudian masukkan kod SF18 pada halaman deposit. Itu saja. Sangat senang. Bagi kebanyakan orang yang dengar pasal options, mereka hanya kenal satu versi options saja, iaitu versi yang selalu dipasarkan. Apa tu? Options adalah alat leverage. Ia lebih murah berbanding dengan saham dan boleh digunakan sebagai ganti untuk berdagang saham. Korang pun mesti pernah dengar kan? Of course, itu pun benar. Tapi dalam dunia sebenar, options sebenarnya digunakan dalam banyak cara yang berbeza. Profesional jarang gunakan options hanya untuk spekulasi. Mereka gunakan options untuk mengurus risiko, untuk menjana pendapatan, untuk masuk posisi dengan lebih terkawal, dan untuk melindungi portfolio apabila market tak menentu. Saya akan menjelaskan 3 kegunaan utama options, bermula dengan kegunaan yang paling mudah difahami. Hedging ataupun protective puts. Atau dalam bahasa lebih mudah, menggunakan options sebagai insurance. Okey, sebelum kita teruskan, apa itu hedging? Katakan awak sudah beli saham, nak pegang untuk 10 tahun. Tapi kita semua tahu 10 tahun tu panjang. Dan market boleh jatuh bila-bila masa. Kadang-kadang tanpa amaran. Contohnya macam peristiwa geopolitik macam perang. Padahal syarikat tu tak buat salah pun. Katakan awak rasa pasaran saham mungkin akan jatuh tak lama lagi. Tapi pada masa yang sama, awak masih nak pegang saham yang awak ada sekarang. Kenapa tak nak jual saja? Untuk contoh ini, kita katakan saja sebab dividen nak keluar tak lama lagi. Jadi awak tak sanggup nak lepaskan saham tu sebelum dividen dibayar. Okey, katakan saja saya nak buat contoh je. So, sekarang awak berada dalam situasi yang susah. Awak nak pegang saham, tapi awak juga nak kurangkan risiko kalau market betul-betul jatuh. Dalam keadaan macam ini, apakah yang awak boleh buat? Di sinilah options boleh digunakan sebagai hedging. Atau dalam bahasa mudah, sebagai insurans untuk portfolio awak. Caranya ialah dengan membeli put options. Okey, bagi yang dah lupa video sebelum ini, put options digunakan untuk menjual saham pada harga tertentu. Dan membeli bermaksud awak ada hak. So, bila awak buy put, awak ada hak untuk menjual saham pada harga tertentu. So, macam mana ia berfungsi sebagai insurans? Okey, katakan awak ada 100 unit saham syarikat X. Harga sekarang adalah $100 sesaham. Graf keuntungan awak akan nampak macam ini. Kalau harga saham tu kurang dari $100, awak tengah rugi. Kalau harga dia lebih daripada $100, awak tengah untung. Dan semakin tinggi harga saham, semakin tinggi keuntungan awak. Awak bimbang market akan jatuh dalam masa terdekat, jadi awak pun belilah satu put options dengan strike price $95. Dengan cost premium katakan $1.
Ini bermaksud, no matter what happens, awak ada hak untuk jual saham itu pada $95. Dan apakah kos awak untuk jaminan ini? Ia adalah premium yang awak bayar, $1 sesaham ataupun 100 sebab satu kontrak options mewakili 100 saham. Sekarang dua senario boleh berlaku. Senario satu, market tak jatuh dan saham naik ke $120 katakanlah. Dalam situasi ini, put options awak expire worthless dan awak rugi sedikit duit sebab awak bayar premium untuk beli options. Ini bermaksud break even awak sekarang bergerak dari $100 kepada $101. Awak perlukan saham itu naik sikit untuk cover cost insurance awak. Tapi nilai keseluruhan portfolio awak naik sebab saham asal awak yang awak pegang dan tak nak jual tu dah meningkat nilainya kepada $120 sesaham. Dan kalau saham dia terus naik, keuntungan awak tak terbatas. Senario 2, market jatuh. Dan katakan sajalah ia jatuh kepada harga $75. Dalam senario ini, awak tak perlu takut sebab awak sudah pun membeli hak untuk menjual saham pada harga $95. Kalau saham tu jatuh sampai kosong pun, awak masih boleh jual pada harga $95. So, kerugian awak sebenarnya terhad. Inilah strategi protective puts menggunakan option. Kerugian awak terhad, tapi keuntungan tak terhad. Dan honestly guys, ini adalah kelebihan unik yang ada pada options sahaja. Okay, confusing tak? Jangan risau, biar saya tunjukkan macam mana dia nampak dalam Mumu. First of all, pastikan awak sudah ada saham. Untuk contoh ini, saya dah ada saham Nvidia. Harga Nvidia sekarang adalah $172. Katakan awak takut lepas ni Nvidia jatuh dan awak nak hedge. So, untuk hedge, kita patut buy puts. Awak pergi tab options dan tengok bahagian puts. Katakan saya nak buy put pada harga 170 strike. Ini bermaksud kalau Nvidia jatuh, saya nak ada hak untuk menjual pada $170. Dan apakah premium yang saya bayar? Inilah dia. 80 sen sesaham ataupun 80 USD satu kontrak. Awak nampak, semakin jauh strike price dia daripada harga sekarang, semakin murah. Contohnya, kalau awak beli put 160 strike, premium yang awak bayar hanyalah 10 sen sesaham saja. Tapi awak hanya ada hak untuk jual pada harga $160. So, itulah trade-off-nya. Kalau awak bayar premium yang tinggi, awak boleh melindungi lebih keuntungan. Kalau awak bayar premium yang murah, awak pun boleh melindungi keuntungan yang kurang. Sama macam insurance. Untuk strategi-strategi lain yang saya akan tunjukkan nanti, prosesnya pun akan sama macam ini. So, saya cadangkan awak download Mumu dan ikuti atau at least cuba main tekan-tekan bila saya tengah cerita semua ni. Then, barulah masuk kepala sikit. Okey, sekarang biar saya perkenalkan satu lagi strategi options yang popular. Katakan awak dah ada saham. Awak dah ada target take profit. Kalau harga saham tu sampai $130, saya nak jual. Tapi harga sekarang masih $100. So, saham tu duduk je dalam portfolio awak terdah kepada turun naik market. Sambil awak tunggu. Cuba bayangkan macam kereta yang awak park dalam garaj. Awak tahu awak nak jual kereta tu tapi belum jumpa harga yang awak nak lagi. So, dia duduk je dalam garaj. Tak buat apa-apa. Soalannya, boleh tak kita sewakan dulu sambil tunggu? Jawapannya, boleh. Dan ia dinamakan covered call. Awak sewakan hak untuk beli kepada orang lain. Pada harga yang awak memang dah nak jual pun. Mereka bayar awak sewa ataupun kita panggil premium. Dan awak boleh sewakan selagi awak masih ada saham awak. Atau kalau saham tu, awak dah sampai target $130. Itulah covered call. Best tak? Okey, contoh. Katakan sama macam tadi, awak pegang saham syarikat X pada harga $100. Tapi kali ini awak ada plan. Awak nak jual. Kalau harga tu sampai $130. Jadi, sementara awak tunggu harga tu sampai $130, awak sell call option dengan strike price 130 untuk premium $2 katakan. Oleh kerana premium yang awak kutip adalah $2, break even awak jadi $98. Maksudnya, asalkan harga saham tu adalah di antara $98 hingga $130, awak akan untung. Tapi ada dua had yang awak kena faham. Had pertama, keuntungan awak terhad sehingga $130 sahaja. Sebab bila sampai sana pun awak memang dah jual, betul tak? Sebab awak jualkan hak awak kepada orang lain
untuk beli saham awak pada harga 130 US dollar. Itulah sell call. Sell bermaksud ada kewajipan. Call bermaksud beli pada harga tertentu. Bila harga saham sampai 130 US dollar, awak akan berikan saham yang awak memang sudah ada dan memang nak jual pada 130 US dollar kepada sesiapa yang claim options awak. Had kedua, premium yang awak kutip bukan perlindungan. Balik kepada analogi kereta tadi. Kalau awak sewakan kereta awak dan kereta tu tiba-tiba jatuh nilai atau lebih teruk, kena accident ke, sewa bulanan yang awak dapat tak akan dapat cover kerugian awak. Sebab 2 US dollar sebulan tu tak akan menggantikan kereta yang rosak teruk. Semua ni sama dengan covered call. Kalau saham awak jatuh teruk, premium 2 dolar yang awak kutip tu tak akan selamatkan awak. Kerugian awak akan terus berkembang ke bawah. Sebab tu, covered call dan protective put adalah dua strategi yang berbeza tujuannya. Kalau awak nak lindungi kereta awak dari accident, awak beli insurans, bukan sewakan keluar, betul? Kalau awak nak lindungi saham awak dari kejatuhan besar, awak beli protective puts, bukan jual covered calls. Okey, sekarang kita tengok options chain Mumu. Katakan awak nak buat covered calls untuk Amazon. Harga sekarang adalah 205 dolar. Dan awak nak jual, katakan pada harga 220 dolar. So, di sini kita kena sell call pada harga 220 dolar. Apakah premium yang awak kutip? Hanya 1 sen sesaham ataupun 10 US dolar sahaja. Kenapa? Sebab strike price 220 dolar tu terlalu jauh dari harga semasa iaitu 205 dolar. Kemungkinan Amazon naik dari 205 dolar ke 220 dolar sebelum options kontrak ini expire adalah rendah. Dan bila kemungkinannya rendah, orang tak sanggup bayar banyak-banyak untuk options tu. Jadi premium yang awak dapat pun rendah. Jadi kalau awak nak premium yang lebih bermakna, awak kena pilih strike yang lebih dekat dengan harga semasa. Katakan 210 dolar. Premium dia lebih tinggi iaitu 36 sen sesaham sebab kemungkinan harga sampai ke sana adalah lebih besar. Tapi ingat trade-off dia. Awak dapat premium yang lebih besar tapi orang pun lagi senang nak claim. That's why saya kata awak mesti dah nak jual pada harga tertentu baru awak buat strategi covered call. Jangan sebab nak kejar premium awak gadaikan saham awak. Seterusnya, kita tengok satu lagi strategi yang dipanggil cash secured put. Strategi ini sebenarnya agak popular di kalangan pelabur institusi. Dan dengar kabar ia juga adalah salah satu strategi kegemaran Warren Buffett. Tapi jangan risau, sekarang saya akan ajar awak supaya awak pun boleh jadi macam para profesional ni. Katakan awak dah follow saham Apple untuk beberapa bulan. Harga sekarang adalah 200 dolar. Awak berminat, tapi dalam hati awak rasa 180 US dollar adalah harga yang lebih munasabah untuk masuk. Jadi awak pun tunggulah. Letak limit order pada 180 US dollar dan harap harga turun. Tapi lepas beberapa hari, harga Apple macam stuck. Dia macam nak turun tapi tak turun juga. Dan sepanjang masa tu, duit awak deduk saja dalam akaun. Tak boleh buat apa-apa. Di sini, awak boleh gunakan options untuk buat sesuatu yang bijak. Awak boleh jual put options dengan strike price pada harga 180 US dollar. Dan apabila awak jual options, awak akan terima premium. Katakan RM3 sesaham untuk contoh ni. Atau 300 dolar untuk satu kontrak. Tapi awak kena sediakan cash 18,000 US dollar dalam akaun. Sebab kalau Apple betul-betul turun ke 180 US dollar sesaham, awak kena beli 100 unit saham tu. Ingat, orang yang jual options ada kewajipan. Dan dalam kes ini, awak ada kewajipan untuk beli saham. Itulah sebabnya strategi ini dipanggil cash secured. Duit tu awak kena ada dulu sebelum awak buat strategi ini. Sekarang ada dua kemungkinan. Senario pertama, Apple tak turun ke 180 US dollar. Options yang awak jual expire worthless dan awak dapat simpan ke semua 300 premium tadi. Awak tak jadi beli saham tetapi awak tetap dibayar untuk menunggu. Dan bulan depan, awak boleh ulang strategi yang sama sambil menunggu peluang untuk masuk pada harga yang awak mahu. Senario kedua, Apple turun ke 180 US dollar atau lebih rendah. Dalam situasi ini, awak akan beli 100 unit Apple pada 180 seperti yang dipersetujui dalam kontrak option tadi. Tetapi, sebab awak sudah terima 3 dolar premium, kos sebenar awak bukan 180, tetapi 177 sesaham.
Wow, harga pun dah dapat lebih murah daripada harga yang awak nak. Tetapi ada satu lagi perkara penting yang awak kena ingat. Kalau Apple jatuh jauh lebih rendah, contohnya ke 130 US dollar, awak tetap kena beli pada 180. Macam mana-mana strategi yang melibatkan jualan options, premium yang awak kutip biasanya adalah sedikit dan ia tidak akan melindungi portfolio awak apabila ia jatuh besar. Sebab itu, cash secured put bukan strategi untuk saham yang awak rasa macam okey saja. Ia hanya sesuai untuk saham yang awak memang yakin nak pegang. Tak kiralah apa harganya. Untuk strategi ni, saya tak akan tunjukkan options chain sebab dia lebih kurang sama dengan cash secured put. Lagipun video dah sangat panjang. Dan satu pro tip untuk korang, sekiranya awak ada duit berlebihan yang sedang menunggu masanya, pastikan awak aktifkan Mumus Cash Plus. Margin yang dikunci apabila awak menjual options masih boleh dimasukkan ke dalam Cash Plus untuk memperolehi faedah. Ini bermakna sementara awak menunggu harga saham jatuh, awak dibayar melalui strategi Cash Secured Put. Dan sementara awak menunggu options awak expire, awak dibayar melalui Cash Plus. Sekarang, Cash Plus menawarkan pulangan sehingga 6% setahun. Ia merupakan pulangan yang agak tinggi. So, pastikan awak check out Cash Plus. Okey, itu saja untuk kali ini. Rumusannya, protective put untuk pelabur yang nak pegang saham jangka panjang. Tapi nak ada perlindungan kalau market tiba-tiba jatuh. Awak bayar premium kecil dan untuk pembayaran tersebut, kerugian awak terhad. Tapi kalau saham naik, awak masih menikmati keuntungan sepenuhnya. Covered call. Untuk pelabur yang dah ada saham, dah ada target harga nak jual tapi dibayar sambil menunggu target itu tercapai. Dan cash secured put untuk pelabur yang berminat nak masuk pada harga yang lebih baik tapi dibayar untuk menunggu harga tu tercapai. Dan kalau harga betul-betul turun ke target awak, awak masuk dengan kos yang lebih rendah dari yang awak rancang. Tapi ini baru permulaan. Dalam dunia options ada banyak lagi strategi yang lebih advance dan setiap satu ada situasi tersendiri di mana ia paling sesuai digunakan. Saya berharap apa yang saya buat hari ini akan memberi tapak yang kukuh untuk terus belajar dan terokai sendiri. Sekali lagi, terima kasih kepada Mumu kerana sudi menaja video pembelajaran ini. Mumu kini ada banyak promosi khas untuk menggalakkan awak mula berdagang option. Apabila awak membuat deposit, awak boleh menerima kupon dagangan options sehingga RM100. Untuk bulan pertama, setiap dagangan options adalah percuma. Selepas itu, 20 kontrak pertama setiap bulan juga adalah percuma. Jadi awak boleh berdagang lebih sambil menjimatkan kos. Selain itu, awak juga akan mendapat akses kepada data options level 2 secara percuma yang biasanya bernilai $3.99 untuk membantu awak melihat kedalaman pasaran dengan lebih jelas. Bagi yang masih baru, Mumu juga menyediakan hak pembelajaran yang lengkap yang mengandungi kursus serta paper trading untuk options supaya awak boleh belajar tanpa menggunakan wang sebenar. Mumu turut membuka akses kepada pelbagai alat profesional seperti options calculator, strategy builder dan banyak lagi yang boleh digunakan secara percuma untuk membantu awak merancang strategi dengan lebih baik. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi, bye-bye.